Pernah tak kita terfikir, adakah penjajahan betul-betul dah berakhir? Jom kita kupas kegelisahan pasca kolonial di Malaysia. Laungan Merdeka oleh Tunku Abdul Rahman. Kononnya, satu babak baru untuk negara pun bermula. Bendera dah bertukar, tapi adakah pemikiran penjajah turut pergi? Merdeka ni hanyalah satu permulaan. Persoalannya, macam mana sebuah negara nak bebaskan diri daripada belenggu yang tak nampak dek mata? Generasi merdeka lahir dalam dilema ni, impian kebebasan tapi masih dihantui oleh legasi penjajah. Ayat ni betul-betul menangkap intipati kegelisahan pasca kolonial, satu perjuangan untuk jiwa bangsa kita. Salah satu hadiah paling berbisa yang ditinggalkan, undang-undang itu sendiri, contohnya macam ISA. Atas kertas, tujuannya untuk keselamatan, tapi realitinya, ia jadi alat untuk senyapkan suara-suara sumbang. Tapi luka paling dalam bukan pada undang-undang, tapi dalam psikologi, bila kita dilaga-lagakan sesama sendiri. Dan taktik ni bukan kat Melaya aja, ia macam playbook penjajah di seluruh dunia. Tapi ada generasi baru yang mula sedar. Di universiti, mereka mula persoalkan semua benda. Pendidikan mereka bukan setakat dalam buku, tapi di jalanan bersama denyut nadi rakyat. Sebab mereka tahu, nak betul-betul bebas, kita kena bebaskan cara kita berfikir dulu. Tapi, bara ketegangan warisan penjajah ni akhirnya meletus jadi api besar pada tahun 1969. Tragedi 13 Mei ni mendedahkan betapa dalamnya jurang ekonomi dan sosial yang ditinggalkan penjajah. Jadi, untuk merawat luka negara, Tun Abdul Razak perkenalkan satu dasar baru yang cukup berani. DAP ada dua matlamat utama, basmi kemiskinan untuk semua dan pecahkan tembok kaum ekonomi. DAP memang berjaya kurangkan kemiskinan, tapi ada juga yang kata ia cipta masalah baru pula. Ini membawa kita kepada penawar sebenar, bukan sekadar tukar undang-undang tapi decolonize minda kita. Merdeka yang sejati ialah bila kita berani tulis skrip hidup kita sendiri, guna acuan kita. Jadi, kegelisahan ni sebenarnya satu peringatan. Perjuangan untuk benar-benar merdeka belum tamat. Jadi, persoalannya untuk kita, adakah kita dah sedia hidup sebagai diri kita yang sejati?